Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak pada MC kita pada hari ini, Tuan Mukrim. Seterusnya, sahabat panel, sahabat speaker pada malam ni, Dr. Fahmi, kita ada Tuan Syarul, kita ada Cik Afifah, speaker hebat-hebat belaka, alhamdulillah. Seterusnya, kepada komiti yang menganjurkan event pada malam ni, tuan-puan, bagi tepukan gemuruh pada komiti yang dah bersungkus lumus. Dengan usaha mereka kita dapat bersama-sama pada malam ni. Terima kasih banyak-banyak. Seterusnya kepada semua PGBO daripada J100 dan 5G, serta tak dilupakan kepada tuan-tuan puan-puan penyimpan emas yang memberikan kepercayaan kepada kami di J100 dan 5G. Sebelum tu kita sini cakap Terengganu ke kecek? Ni saya tahu bunyi tadi besok ni saya dikhabarkan dia macam kecek Kelantan gitu. Tapi kita punya MC tadi cakap Terengganu. Jadi mana sin? Gabung. Okey, kita cubalah. Okey, tuan-puan, saya ucapkan tahniah pada tuan-puan yang hadir pada malam ni. Saya rasa sangat berbesar hatilah dapat bersama-sama dengan tuan-puan semua di sini. Hari ni hari apa, tuan-puan? Hari Isnin lah. Hari ni hari Senin. Hari Senin ni biasa mana-mana pun dia memang hari orang bekerja. Dia hari orang bekerja. Kalau ikutkan hari orang bekerja ni, time macam ni biasanya orang akan duduk mana? Orang akan duduk rumah, rehat, penat kerja satu hari. Ada orang dia mungkin pergi jalan ngeteh, keluar, kalau tempat ada mall, dia pergi mall, ada pasar malam, di tempat ada pasar malam. Tapi tuan-puan, pelik sikit. Tuan-puan pilih untuk datang ke majlis ilmu. Datang belajar, datang tuntut ilmu, datang untuk tambah ilmu lagi. Ini perkara yang sangat luar biasa. Bagi tepukan pada diri tuan-puan sendiri. Okay, tuan-puan, kami daripada J100 dan 5G. Kalau tuan-puan pernah dengar, kalau lambang ni lambang J100. Kita di Public Gold, kita ada penyimpan emas sekarang ni sekitar dalam 2 juta orang di seluruh Asia Tenggara. Dari 2 juta orang tu hampir 1 juta berada di bawah satu kumpulan yang nama dia J100 dan juga 5G. Jadi kami adalah rangkaian penyimpan emas yang terbesar di Asia Tenggara dan kami ada misi, kami nak pastikan semua penyimpan emas yang memberikan kepercayaan kepada kami, insya-Allah sampai satu masa dia akan kaya dengan emas. Jadi kami obses mengadakan event-event fizikal macam ni. Tuan-puan yang datang pada hari ini, tuan-puan beruntung sebab tuan-puan paling kurang tuan-puan akan dapat 2 perkara. Yang pertama, tuan-puan dapat ilmu. Ilmu, tuan-puan akan tambah something yang baru pada malam ni. Tapi ilmu ni tuan-puan boleh dapat daripada banyak tempat. Boleh jadi daripada online. Boleh jadi tuan-puan akan dapat daripada baca buku. Tengok live TikTok pun boleh. Leni tengok live TikTok pun boleh belajar. Jadi banyak medium untuk kita belajar. Cuma ada satu kelebihan yang tuan-puan dapat. Kelebihan kedua bila datang ke event macam ni. Apa dia? Tuan-puan dapat kawan-kawan baru. Dapat circle yang baru. Tuan-puan dapat kenal orang yang baru. Jadi tuan-puan kena ambil peluang hari ini untuk perkenalan dengan orang kiri kanan tuan-puan. Sebab apa? Sebab event macam ni biasanya yang datang ialah orang yang suka belajar. Orang yang suka tambah ilmu. Dan biasanya perangai macam ni ada pada orang-orang kaya. Dan selalunya memang saya dah buat seminar ni banyak tempat tuan-puan. Saya pergi seluruh negeri saya pergi dah. Memang kebanyakan tempat ni yang mari orang kaya-kaya, orang banyak duit. Sebab kadang-kadang tu tuan-puan, habis seminar, ada orang mari dekat saya tanya, Doktor, saya ada duit sekitar dalam 200,000. Saya nak beli emas. Doktor tolong suggest emas mana Doktor sesuai dengan saya. Dia pakai baju biasa je. Tengok muka dia, tengok biasa, sekali limbah tak rasa dia orang kaya. Tapi duit banyak. Jadi, tuan-puan ambil peluang berkenalan dengan orang kiri kanan tuan-puan depan belakang kalau belum pernah kenal lagi. Mana tahu tuan-puan sebenarnya tengah duduk dekat sebelah jutawan. Okey, tuan-puan, kelebihan datang tuan-puan akan dapat circle baru insya-Allah. Dan untuk tingkatkan kewangan tuan-puan, tuan-puan kena tukar circle yang lebih baik daripada circle yang tuan-puan ada sekarang. Kalaulah sekarang ni tuan-puan berkawan dengan orang mungkin dekat tempat kerja, orang yang hari-hari bercakap tentang hari ni nak beli benda.
Berhujung minggu ni nak pergi kafe hunting mana, nak pergi makan mana, nak pergi healing mana. Tu dia akan buatkan duit tuan-puan mengalir keluar. Tapi tuan-puan berkawan dengan orang hanya hari-hari bercakap tentang tabungan, tentang simpanan, tentang macam mana nak tutup hutang, tuan-puan akan jadi semakin hari semakin bertambah baik kewangan dan semakin kaya, insya-Allah. Tuan-puan, sebelum pergi jauh, saya nak kenalkan diri saya dulu. Saya rasa ada ramai dalam kalangan ini baru first time jumpa saya. Saya pun baru first time jumpa tuan-puan. Jadi saya nak kenalkan diri saya sikit. Tuan-puan, nama saya Ahmad Luqman Bukhari. Biasa dalam public go, kawan-kawan panggil saya sebagai Dr. Luqman. Saya berasal daripada Mersing, Johor. Saya orang Mersing. Bukan orang Terengganu, bukan orang Kelantan. Orang Mersing, Johor. Sekarang ni tinggal di Seremban, Negeri Sembilan. Karier saya seorang doktor perubatan. Saya bersama KKM hampir 10 tahun sebelum ni di Jabatan Kecemasan dan Trauma, Hospital Seremban. Dalam masa yang sama, saya juga berkhidmat sebagai imam di salah sebuah masjid di Seremban. Saya terlibat menguruskan sekolah-sekolah swasta, prasekolah dan juga sekolah rendah Islam swasta di Seremban. Dalam masa yang sama, saya terlibat juga dengan beberapa buah NGO dan saya membangunkan bisnes bersama dengan public good. Okay. Saya mula menabung emas tuan-puan sejak daripada bulan 5 tahun 2015, 10 tahun yang lalu. Di bawah bimbingan guru saya, Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i, yang di tengah-tengah ni. Ini adalah guru saya yang kenalkan saya kepada public gold. Dan juga guru saya, Maha Guru Tuan Syukur Hashim, dikenali sebagai antara guru yang paling banyak memberikan ilmu tentang emas di Malaysia. Di antara guru yang mula-mula memberikan ilmu tentang emas. Dan di sebelah sini tuan-puan, saya kena percaya tuan-puan yang banyak baca buku-buku kewangan, tuan-puan akan kenal Tuan Azizi Ali. Disebut sebagai guru kewangan nombor 1 dekat Malaysia tuan-puan. Banyak menulis dan banyak memberikan ilmu tentang kewangan. Jadi ini guru saya tuan-puan. Apa yang saya share dengan tuan-puan pada malam ini, bukan saya pandai-pandai tak tuan-puan, saya tak pandai. Saya hanya share apa yang telah diajarkan oleh guru saya dan saya kongsikan dengan tuan-puan. Macam mana saya mula simpan emas dulu tuan-puan, sekitar kurang lebih 10 tahun yang lepas. Pada waktu tu saya belajar di sebuah negara yang besar tuan-puan, dan saya melihat satu perkara yang beri kesan yang cukup mendalam pada diri saya pada waktu itu. Tuan-puan, saya belajar dekat Mesir tahun 2008 sampai 2015. Saya melihat kejatuhan sebuah kerajaan tuan-puan, bukan sekali, tapi 2 kali kerajaan jatuh. Pada waktu itu berlaku pemberontakan, rakyat tak puas hati dengan pemerintah, dengan kerajaan yang korup pada waktu itu. Rakyat bangun jatuhkan kerajaan. Dan antara tempat yang diserang, yang orang tak suka, yang orang benci, bala polis. Bala polis kena serang. Pada waktu itu habis, polis tak ada. Kenderaan diserang, habis hancur. Polis semua cabut baju, cabut pakaian, pakai baju biasa. Akhir sekali polis tak ada. Bila polis tak ada, saya campur dah. Campur dah kecek. Tak tahu dah saya pun beri kecek mana. Tuan-puan, hak berlaku pada waktu tu, bila polis tak ada, tuan-puan rasa siapa hak naik? Siapa hak memhara jelek? Penyamung, perampok, pencuri. Hak tu memang semua orang kena. Rakyat dia kena. Kita hak student pun kena juga. Habis kena sambung, kena rompak. Rumah kena masuk dengan pencuri. Jadi inisiatif rakyat dia pada waktu tu, mereka berkawal sendiri dekat taman-taman perumahan. Dia buat roblok sendiri. Kita jalan sikit. Jalan dekat jalan besar, jalan nak masuk perumahan, ada roblok. Roblok tu dijaga oleh orang yang pakai baju biasa. Dia pakai baju biasa. Tapi dia pergi paril, dia pergi pisah, dia pergi, ada orang pergi senjata. Orang biasa. Tuan-puan rasa-rasa kalau jalan, jumpa roblok, tengok orang pakai baju biasa. Pergi pisah, pergi paril, pergi senjata api. Pergi pistol, ada orang pergi macam-macam lah. Rasa-rasa pada waktu tu kan perasaan. Rasa gembira ke rasa risau? Pada tu rakyat di sendiri tu jaga taman perumahan masing-masing. Tapi bila kita tengok keadaan macam tu, kita akan rasa risau. Rasa-rasa pelabur nak masuk tu negara macam tu.
Pelabur tak masuk. Bila pelabur tak masuk, apa yang berlaku pada waktu tu? Ekonomi jatuh. Bila ekonomi jatuh, bagi kohon maha, perkhidmatan kohon maha, dah paling memberi kesan kepada kami, pelajar-pelajar perubatan pada waktu tu, orang mengaji di situ, kami bayar euro, kami pakai US dollar. Jadi setahun tu kena bayar 8,000 US dollar. Jadi sebahagian daripada kami dapat scholarship, dapat pinjaman dalam bentuk duit Egyptian pound, duit ringgit Mesir. Jadi kami kena tukar duit kepada US dollar. Bila nak tukar tu, sebelum pergi tukar, kami tengok dulu di internet, di online. Kami tengok situ berapa kadar tukaran. Tulis di situ kalau nak beli 100 US dollar kena bayar kurang lebih 500 Egyptian pound. Macam 500 ya lah. Kena bayar. Okey, kita dah kira-kira jumlah dia. Kita pergilah ke money changer. Pergi ke money changer, biasa di money changer kan ada dia punya papan kenyataan dia tu. Dia tulis berapa harga we buy, berapa harga we sell. Jadi tengok situ sama dengan online. Okeylah, senang hati lah. Pergi di kaunter, siapa di kaunter, kita minta dengan dia nak beli ikut harga yang kita dah tengok di papan kenyataan di online tu. Dia tak mau jual. Dia tak mau jual ikut harga tu. Dia kata kalau nak beli juga 100 US dollar dengan harga dia naikkan jadi 800 Egyptian pound. Jadi pada waktu tu baru saya terfikir, benda apa ni? Duit boleh suka hati. Dekat online lain, kalau tulis sini lain. Tiba dengan dia oyak lain harga. Dia naikkan. Kita pergi money changer kedua pun sama. Money changer ketiga pun sama. Jadi pada waktu tu barulah terfikir. Dan saya mulalah waktu tu mula cari kenapa jadi begitu. Mulalah baca buku-buku kewangan. Mulalah baca blog guru saya Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i. Dan saya jumpa pada waktu tu satu fakta yang mengejutkan saya. Rupa-rupanya duit yang kita guna pada hari ini, dia hanyalah seolah-olah suatu ketika dulu hanya voucher yang mewakili nilai emas. Asalnya dulu, duit yang kita gunakan. Jadi kalau dulu tu, US dollar 35 bersamaan dengan 1 ounce. Maksudnya siapa ada US dollar, 35 US dollar, nilai dia sama dengan 1 ounce. Lebih kurang dalam 31 gram. 1 ounce tu. Jadi sebab tu dulu, nilai duit ni dia tak ada naik turun. Tapi sejak tahun 1971, nilai duit itu dia diputuskan. Dia tak diikat dengan emas. Akhir sekali apa yang berlaku, nilai duit makin lama makin turun, harga barang makin lama makin naik, harga perkhidmatan makin lama makin naik. Dan nilai duit itu orang boleh manipulasi. Jadi tuan-puan, duit yang kita guna hari ini, dia hanya bernilai disebabkan oleh jaminan kerajaan sahaja. Sebab tu kalau tuan-puan tengok, di duit masing-masing tu, duit yang kita ada tu, dia tulis apa? Wang kertas ini sah diperlakukan dengan nilai, kalau dia buh kertas tu dia print warna oren, dia tulis 20, jadi 20 ya, betul tak? Kalau kertas tu warna hijau, dia tulis 50, jadi 50 ya. Jadi wang tu ada nilai disebabkan oleh jaminan kerajaan. Kalau tak percaya, cuba tengok dulu kita, kalau tuan-puan ingat dulu kita ada 1 shilling. Warna coklat keemasan, dia tulis situ 1. Duit siar. Ingat tak? Dulu ada duit siar. Kalau hari ni tuan-puan ada 1 juta keping duit siar tu, 4 shilling siar, tuan-puan jutawan tak? Kalau hari ni ada 1 juta keping, jutawan ke tak? Tak jutawan tuan-puan. Sebab apa? Sebab tak ada nilai. Duit tu dah tak ada nilai. Jadi duit tu hanya bernilai disebabkan oleh jaminan kerajaan. Bila saya faham apa yang berlaku sebenarnya, waktu itulah baru saya start simpan emas. Dan saya simpan emas tuan-puan tahun 2015, emas tu harga dia 150 untuk 1 gram. 150. Mahal murah tuan-puan. Murah kan? Ya, sungguh yang murah. Waktu saya nak beli tu tuan-puan, saya duk tengok harga, saya mula-mula belajar, saya tengok benda tu berlaku daripada 2011, 2012. Masa tu harga lebih kurang lebih dalam 130, 140. Saya rasa benda tu mahal. Saya rasa, benda apa? Benda kecil. Kalau 1 gram tu kan macam SIM card kan, lebih kurang dia. Kecil je gold bar 1 gram tu macam SIM card. Harga 130, 140. Benda apa mahal gini? Jadi pada waktu tunggu dulu dengan harapan harga dia turun.
tak turun harga. Last kali beli 150 segram. Pada waktu tu lepas beli, boleh emas 1 gram tu rasa nyesal. Benda aku buat ni beli benda mahal-mahal gini 150. Nyesal pada waktu tu mula-mula. Tapi lepas tu harga emas kohon naik. Oh, senang hati. Tapi sampai satu ketika tuan-puan, nyesal balik. Nyesal pula waktu lepas tu. Nyesal. Bapa nyesal? Bapa dulu tak boleh banyak jadi begitu. Jadi tu tuan-puan, penyesalan penyimpan emas ni memang macam tu. Jadi baiklah kita menyesal beli emas daripada menyesal tak beli. Last sekali beli harga mahal. Jadi tuan-puan, hari ni harga berapa hari ni? Kita tengok harga dulu. Daripada tahun 2000, 35 segram. 2010, 130 per gram. 2020, 270 per gram. Ni tuan-puan, paling tinggi naik hari tu sampai 533 per gram. Saya tadi, saya rasa lebih kurang capai 500 segram. Jadi tuan-puan, itu harga emas tuan-puan. Jadi kalau tu hari ni tuan-puan rasa harga emas mahal, kalau siapa lagi yang tak beli emas tuan-puan, asalkan tuan-puan ada duit yang nak simpan untuk jangka masa panjang, at least 2 tahun ke atas beli. Walaupun hari ni rasa mahal, tapi percayalah tuan-puan, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun daripada sekarang, harga hari ni tuan-puan akan kata harga hari ni sangat murah. Tuan-puan, malam ni kita nak bercakap tentang seminar kaya dengan emas. Seminar kaya dengan emas. Tuan-puan, saya yakin dan percaya tuan-puan yang hadir pada malam ni, jauh di sudut hati tuan-puan, tuan-puan ada perasaan ataupun tertanya-tanya, gano nak kaya dengan emas? Betul tak? Mesti ada perasaan tu. Nak kaya dengan emas. Tapi tuan-puan, pengalaman kami, Rawang Malaysia, kami bimbing penyimpan emas, rupanya kami perasan ramai orang yang tak tahu sebenarnya gano nak kaya dengan emas. Dia duk ingat selama ni beli emas, beli, lepas tu tunggu harga naik. Ramai orang duk ingat macam tu. Jadi dia belilah sedinar, mula-mula beli sedinar. Dulu beli sedinar, saya mula-mula beli dulu 2015, 1 dinar kurang lebih dalam 500 riyal. 900 riyal mesti. Beli 900 riyal. Dia beli sedinar, lepas tu dia sipai. Ni 1 dinar berapa? 2,000. Jadi dia bangga. Dulu aku beli sedinar 900 riyal. Ni dah 2,000 1 dinar. Mu ada berapa dinar? Ni. Ada sedinar tu ya. Tuan-puan, ada 1 dinar tu dia tak kaya. Kalau jual lepas tu dah boleh 2,000 nak anggap apa? Jadi ramai orang tak tahu kan nak kaya dengan emas. Sebenarnya tuan-puan ada banyak cara nak kaya dengan emas, tapi sebelum tu tuan-puan kita bercakap dulu apa sebenarnya maksud kekayaan. Maksud kekayaan ni apa sebenarnya? Nak sebut kaya ni, kaya ke apa? Ramai orang ingat tuan-puan kaya tu ialah dia ingat kaya tu kena gaji tinggi. Kena allowance tinggi, pendapatan dia tinggi. Dia ingat gitu. Dia ingat kalau dulu mula-mula kerja, gaji dia 1,500. Lepas 5 tahun kerja, 10 tahun kerja, gaji dia dah naik 5,000. Dah naik 8,000, naik 10,000. Dia rasa dia kaya. Tapi rupa-rupanya, walaupun gaji naik, rupa-rupanya pada waktu tu hutang dia banyak. Harta dia tak ada pun. Sudah. Kaya ke tak sebenarnya? Jadi guru saya sebut tuan-tuan, kaya dia bukan soal berapa tinggi pendapatan kita. Bukan hanya soal berapa tinggi pendapatan. Tetapi kekayaan ialah soal berapa lama kita mampu bertahan kalau kita tak ada pendapatan. Itu maksud sebenar kekayaan. Kekayaan ialah soal berapa lama kita mampu bertahan kalau kita tak ada pendapatan. Okey, tuan-puan, saya nak share formula yang mudah dengan tuan-puan. Formula ni diajar oleh guru saya, Tuan Zulkifli Syafi'i. Tuan-puan semua boleh tengok, boleh kira, boleh ukur tuan-puan sekarang ni tengah ke arah kekayaan atau kemiskinan. Dan benda ni tuan-puan boleh buat tanpa perlu tuan-puan masuk universiti, masuk fakulti ekonomi, masuk belajar tentang ekonomi, tak payah tuan-puan. Tuan-puan boleh kira sendiri. Okey, kekayaan kena, kata guru saya, nak tengok kekayaan kita kena tengok 3 perkara. Okey, apa dia? Hak pertama, kita kena tengok berapa banyak tabungan kita. Ni hak pertama. Nanti saya akan cerita satu-satu. Okey, pertama kena tahu tabungan kita berapa banyak. Hak kedua, kita kena tengok berapa banyak harta hak kita ada. Hak ketiga tuan-puan,
Hak ketiga kita kena tengok berapa banyak hutang hak kita ada. Jadi ni 3 karun ni ya kita kena tengok. Kita nak periksa sama ada kita ni makin kaya ke ataupun sebaliknya. Okey? Yang pertama tabungan tuan-puan. Biasanya okey. Biasanya tuan-puan sendirilah. Biasanya menabung tu di mana? Mana nabung? Tabung haji. Lagi mana lagi? Ada hak nabung di ASB. Lagi? Mana lagi? Unit trust. Ada orang kata pelaburan tapi tak pun. Okey, lagi? SSPN. Ada lagi tempat nabung lain. Hak ramai-ramai sebahagian tuan-puan menabung guna apa? Guna emas. Ada hak nyimpan emas. Lagi apa lagi? Tuan-puan, bila saya buat seminar, saya ramai Malaysia tuan-puan. Saya jumpa ada lagi orang, dia simpan duit, dia simpan PT, simpan mana? Simpan berbatang. Ada lagi siapa ni? Dia simpan mana lagi? Dia simpan dalam tengulu. Ada. Siapa ni ada? Buah lembek. Ada juga buah lembek. Jadi ini sebahagian tempat rakyat kita, orang kita menyimpan. Okey? Hak kedua tuan-puan, kita kena tengok harta. Berapa banyak kita ada. Okey? Harta ni tuan-puan jangan ingat semua benda tuan-puan beli, tuan-puan ada itu harta. Tak semestinya. Harta sebenarnya ialah perkara yang menghasilkan positif cash flow. Okey tuan-puan, nak senang faham, harta ialah perkara yang menghasilkan positif cash flow. Positif cash flow kan? Contohlah, contoh tuan-puan ada rumah sewa. Tuan-puan sewa, tuan-puan beli satu rumah, bayar dekat bank. Beli rumah tu harga contoh 500 ya, bayar sebulan dengan bank bulan-bulan 500 sebulan. Tapi tuan-puan boleh sewakan kepada orang lain 1,000. Market kawasan tu boleh 1,000. Jadi bulan-bulan tuan-puan ada lebihan berapa? 500. Jadi lebihan itu disebut sebagai positive cash flow. Tapi, okey, sebaliknya pula, kalaulah tuan-puan ada beli rumah, bayar dekat bank bulan-bulan 1,000. Tapi tuan-puan hanya berjaya sewakan disebabkan market kawasan itu 500, tuan-puan boleh sewakan 500 ya. Jadi tuan-puan kena keluarkan duit sendiri berapa? 500, kena tambah. Kena buat tubik duit daripada poket sendiri. Jadi itu bukan harta. Kalau kita kena buat tubik daripada poket kita sendiri, itu bukan harta. Guru saya ya, itu ialah beban. Okey. Jadi harta ialah perkara yang menghasilkan positif cash flow. Dia boleh datang dalam bentuk apa tuan-puan? Mungkin rumah-rumah sewa. Okey. Tak pun kita ada mungkin shop lot. Kita boleh sewakan. Apa lagi? Mungkin kebun, dusun, hak menghasilkan pendapatan. Ni mesti duit ya. Siapa ada kebun duit? Harga bukan main. Ataupun tuan-puan ada apa lagi? Ada selling. Ni tepi bata ni. Ada selling, ada bisnes. Hak bisnes dia boleh berjalan sendiri walaupun tuan-puan tak ada situ. Tuan-puan ada bisnes yang bersistem, tuan-puan tak ada pun bisnes tu jalan. Tapi kalau tuan-puan tak ada, bisnes tu tak boleh jalan, tu boleh tentu harta lagi. Contoh paling mudah suka saya lah ramai doktor. Ada klinik sendiri. Dia buka klinik, dia ada situ boleh. Ada kemasukan, ada pendapatan. Tapi kalau dia tak ada, dia nak pergi bercuti, dia tak ada cari orang ganti, dia kena tutup klinik tu, tak ada pendapatan. Tu boleh tentu jadi harta lagi. Okey? Ataupun mungkin boleh jadi juga harta intelek. Harta intelek ni contohnya macam tuan-puan, tuan-puan mungkin tuan-puan ada tulis buku, dapat royalti tiap-tiap tahun. Ataupun tuan-puan ni artis lah contohnya. Ada lagu sendiri, nyanyi. Boleh royalti daripada lagu tersebut. Itu harta intelek. Jadi ini antara contoh harta lah. Ada banyak lagi hak lain tapi kita bagi contoh hak ni dulu. Okey? Kemudian hutang tuan-puan. Hutang ada kau orang tak tahu hutang tu apa. Hutang contoh hutang apa hutang? Contoh hutang rumah. House loan. Car loan. Lagi? Apa lagi? Credit card. Apa lagi? PTPTN. Education loan. Apa lagi? Loan kahwin. Kau ada juga.
Saya pergi buat seminar, ada hak tu, lelong kahwin. Anak berapa orang dah, tak habis bayar. Mujur dia boleh bayar, tak boleh. Kalau tak boleh bayar, takut ini kena tahu. Jadi ini contoh hotel lah tuan. Jadi kalau nak kira kekayaan ni, nak tengok kita ni semakin kaya ke semakin miskin, tuan-puan mudah. Guru saya kena tengok ni hak. Tabungan tambah harta tolak hotel. Tabungan ni tuan-puan kena tengok berapa banyak tabungan yang kita ada. Tengok pula harta berapa banyak harta yang kita ada, campur dua ni. Tengok pula hotel. Hotel ni kena kira berapa banyak hotel yang kita ada. Hak ni campur hak ni tolak hak ni. Berapa ada? Positif ke negatif? Pernah kira tak selama ni? Kalaulah kita dah bekerja bertahun-tahun, okey, tabungan makin lama makin bertambah, harta makin lama makin bertambah, hutang ni kita berjaya tutup satu persatu, tutup. Tuan-puan, ini insya-Allah tuan-puan akan bersara dalam keadaan kaya. Kalau setiap tahun macam ni. Tapi kalau hak berlaku selama ni, kita kerja dah kehal lama tapi tabungan tak ada. Harta tak ada. Bila tak ada tabungan kan nak bina harta. Modal tak ada. Harta tak ada. Hutang, hak makin lama makin bertambah, makin lama makin bertambah. Hak ni tuan-puan tak payah jadi ahli nujum lah. Tak payah jadi tukar tilik. Kita tahu tuan-puan, dia ni akan bersara dalam keadaan kemiskinan. Dan tuan-puan kena ingat, miskin di usia tua itu adalah penjara kehidupan. Miskin di usia tua, tuan-puan, itu penjara kehidupan. Tak boleh nak apa dah. Nak kerja. Kalau orang ambil kerja pun gaji dibayar sikit lah. Bukan macam orang muda. Orang muda boleh buat macam-macam lagi. Tenaga banyak, masa ada. Kalau miskin di usia muda pun boleh buat macam-macam perkara lagi. Nak perbaiki keadaan. Okey. Dan tuan-puan, bila saya sampai ke seminar-seminar di seluruh Malaysia, saya juga sampai ke seminar di Indonesia, tuan-puan, rupa-rupanya masalah kita di Malaysia dengan Indonesia serupa. Masalah kewangan ramai daripada kalangan kita, dia ni sebenarnya berpunca daripada dua perkara ya. Hak pertama apa dia? Hak pertama dia bila kita dah bekerja bertahun-tahun tapi kita tak ada tabungan. Itu punca kepada masalah kewangan. Hak pertama. Hak kedua tuan-puan, bila tak ada tabungan, berlaku apa-apa masalah kecemasan, perlu duit segera, perlu akhir sekali dia akan buat apa tuan-puan? Bila perlukan duit yang segera, dia akan buat hutang. Dan punca pada masalah kewangan yang kedua ialah bila ada banyak hutang. Dan tuan-puan, saya bagi tahu tuan-puan, kalaulah hari ini tuan-puan dapat ilmu, tuan-puan dah tahu perkara, tapi tuan-puan masih lagi tak buat keputusan untuk menabung daripada sekarang, untuk baiki kewangan daripada sekarang. Percaya cakap saya, tuan-puan, kita mungkin akan mengorbankan banyak perkara yang istimewa dalam kehidupan kita pada masa depan. Kalau tak buat keputusan daripada sekarang. Tuan-puan, saya bekerja di Jabatan Kecemasan dan Trauma Hospital Seremban hampir kurang lebih 7 tahun. Sebelum tu saya di Jabatan Kecemasan Hospital Sultan Ismail Johor Bahru. Jadi tuan-puan, bila duduk Jabatan Kecemasan ni tuan-puan, saya tengok banyak kisah-kisah kehidupan. Saya bukan sekadar merawat penyakit, bukan sekadar merawat pesakit, tapi saya tengok banyak kisah kehidupan. Drama kehidupan. Macam-macam berlaku tuan-puan. Duduk kecemasan ni macam-macam. Semua benda boleh, semua perkara lah, semua penyakit boleh datang, boleh mari. Kita tak boleh expect lah hari ni kita jumpa penyakit ni dah. Macam-macam boleh mari. Ada orang dia bangun tidur pagi. Dia rasa badan dia panas. Lepas tu dia terlupa makan Panadol. Siapa ke tengok hari demam dia. Dia tak tahu dah nak apa. Dia rasa cemas. Dia pergi Jabatan Kecemasan. Ada orang tuan-puan aksiden. Aksiden patah kaki, patah itu ini, pergi Jabatan Kecemasan. Ada tuan-puan gaduh adik-beradik. Abang balong adik kata abang pakai helmet. Tak puas hati. Pergi balai polis report. Polis suruh pergi Jabatan Kecemasan. Sebab nak buat medical report. Kita ni duk rawat orang patah tangan, patah kaki.
Tiba kena pergi tengok juga orang hak balah adik-beradik. Gitu. Tapi tuan-puan, ada satu kes ni, siapa ni saya ingat tuan-puan. Sebab dia memang drama kehidupan. Di Jabatan Kecemasan kami lihat macam-macam. Jadi di Jabatan Kecemasan ni, bagi saya di Jabatan Kecemasan dan Trauma dan Drama. Sebab dia banyak drama situ. Tapi ada satu drama tu memang bagi kesan kepada kehidupan saya. Apa yang berlaku tuan-puan pada waktu tu? Sekitar kurang lebih 4-5 tahun lepas. Ada seorang lelaki ni, dia balah dengan isteri dia. Lelaki itu dia bukan warga negara Malaysia, dia warga negara jiran. Bila dia balah dengan isteri dia tuan-puan, sampai satu ketika dia tak boleh kawal perasaan marah dia. Jadi apa dia buat pada waktu tu, kerana terlampau marah, dia tak boleh tahan, dia tumbuk satu almari kaca di rumah dia. Bila tumbuk almari kaca tu, habis pecah derat. Bila pecah tu, sepihan kaca tu antaranya terkena di tangan dia. Di bahagian sini. Dekat bahagian sini. Sini ni tuan-puan, kita ada salur darah besar sini ni. Salur darah besar tu. Jadi bila terpotong salur darah tu, darah keluar, memancuk-mancuk, laju keluar. Keluar. Bila orang tengok, dia terus bawa pergi hospital. Sampai Jabatan Kecemasan depan tu, di saringan tu, staf tengok, staf tahu dah. Ni kes tak boleh buat main. Dia terus buat masuk ke zon merah. Jadi saya dan sahabat-sahabat lain ada zon merah pada waktu tu. Masuk je zon merah, terus staf letak di atas katil, ambil tekanan darah, pam tekanan darah tu, letak tangan dia, tengok tekanan darah, tengok denyutan nadi dia, jantung dia. Tekanan darah mesti turun. Rendah. Denyutan nadi dia laju. Denyutan jantung dia sangat laju. Muka dia pada waktu tu tuan-puan, muka dia pucat lesi. Tangan dia pada waktu tu, cuba tengok tangan tuan-puan, ni. Warna apa tangan dia? Warna pink. Ada warna lain tak? Kita buat pemeriksaan kesihatan. Warna pink tak? Tuan-puan, tangan dia warna putih kebiruan. Tangan lelaki tu warna putih kebiruan. Sebab apa? Sebab darah tak sampai ke hujung. Jadi bila tengok kes gitu, kami tahu ini bukan kes main-main. Jadi kami terus panggil pakar bedah mari turun bawah. Kalau kes lain kita buat x-ray dulu, kita tengok dulu. Tapi hak tu dah. Kita terus panggil pakar turun bawah. Turun ni juga. Jadi pakar turun, dia tengok, dia terus dua pilihan. Dia tak kecek banyak dari dua pilihan. Dia kata ini memang kena masuk bilik bedah. Secepat mungkin. Dan kena pilih antara dua pilihan. Pilihan pertama, dia kena bayar RM10,000, masuk bilik bedah. Lepas tu nanti dekat bilik bedah tu, doktor akan sambungkan balik, akan repair dia punya salur darah tu. Jadi salur darah tu okey, darah boleh ngalir ke ujung, ke tangan boleh diselamatkan. Itu pilihan yang pertama. Kenapa kena bayar? Sebab dia ni warga negara asing. Jadi bila masuk hospital kita sama lah macam kita pergi hospital swasta lah, kena bayar dulu. Jadi itu pilihan pertama. Pilihan kedua, dia bagi tahu pada orang tu, kalau tak ada duit, masuk bilik bedah juga. Kena masuk bilik bedah juga. Kalau tak ada duit. Sebab kalau biar darah tubik, akhir sekali dia akan mati. Jadi masuk bilik bedah. Tapi dalam bilik bedah, salur darah tu kita tutup supaya darah tak mengalir keluar. Tangan tu kita kena potong. Kenapa kena potong? Sebab kalau bila salur darah ditutup, memang darah tak mengalir dah sampai ujung. Tangan tu akan mati. Kalau tak potong, dia akan jadi kumes itu. Dia akan jadi masalah lain pula. Jadi dia bagi dua pilihan. Tuan-puan pilih hak mana? Kalau tu puas ni. Tangan tu puas diri tu apa. Pilih hak mana? Pilih satu ke pilih dua? Satu sungguh. Ya orang tu pilih hak kedua. Dia pilih pilihan nombor dua. Rasa-rasa sebab apa? Dia umur dia bukan umur 19 tahun baru nak masuk universiti tu. Umur dia bukan 25 tahun baru habis ngaji. Nak tengok cari kerja. Umur dia 30 lebih. Maksudnya dia dah bekerja bertahun-tahun tapi dia tak ada simpanan. Dia tak ada tabungan. Kita bagi tahu dia. Duit kalau tak ada, pinjam dengan kawan-kawan dulu. Tak ada pinjam juga. Duit sendiri memang tak ada. Akhir sekali dia pilih pilihan nombor dua. Sebab tu saya oyak awal tadi.
Kalau lah hari ni tuan-puan dah tahu ilmu ni, tapi masih lagi tak mahu buat keputusan untuk tambah tabungan, buat tabungan, baiki kewangan, kita mungkin akan mengorbankan perkara istimewa dalam kehidupan kita pada masa depan. Boleh jadi bukan kita korbankan tangan, macam dia korbankan tangan. Kita mungkin tak korbankan tangan. Tapi kena ingat kehidupan kita tuan-puan. Ada orang hari ni, disebabkan oleh dia tak ada tabungan, akhir sekali dia terjerat, terpaksa suami isteri kena keluar kerja. Sebab tabungan tak ada, hutang banyak. Jadi laki bini kena tubik kerja. Akhir sekali anak atas siapa? Atau pengasuh. Bila atau ke pengasuh tuan-puan, majoriti orang dia atau anak ke pengasuh, ke pengasuh ambil, orang masuk dalam rumah, dia boleh depan TV. Ataupun dia bagi telefon. Sebab dia nak budak tu senyap. Dia nak kerja lain, dia ada kerja lain pula. Dia tak salah sebab dia ada kerja lain nak buat. Tapi akhir sekali anak tu diserap perangai yang dia tengok dekat TV, dia tengok daripada telefon. Mak ayah orang baik. Tapi perangai baik tak menurunkan. Jadi tuan-puan, perkara istimewa tu. Anak kehidupan dia tak bersamanya ibu ayah lebih banyak kehidupan dekat luar. Sebab masalah kewangan tadi. Dah korbankan anak. Banyak perkara lain lagi tuan-puan. Itu bila tak ada tabungan. Jadi tuan-puan, bila tak ada tabungan, dia akan bawa masalah kedua. Masalah kedua apa dia? Bila tak ada tabungan, kita akan berlaku apa-apa kecemasan, kita akan berhutang. Kita akan minjam. Tuan-puan, kehidupan akan jadi tak seronok tuan-puan. Bila banyak hutang ni, tak seronok. Buat tak seronok. Ada orang tuan-puan, dia bangun pagi, dia dah stres dah. Bangun pagi mikir, mana nak cari PT nak bayar hutang. Ada orang gitu. Ada orang tuan-puan, dia pergi kerja, tempat kerja dia, bos dia toksik, rakan sekerja toksik. Dia stres. Tapi nak berhenti kerja tak boleh. Sebab kalau berhenti kerja, rumah kena tarik. Kereta kena tarik. Akhir sekali dia stres gitu lah. Dia tak boleh nak senyum. Satu hari tu, 30 hari dalam sebulan, dia tak senyum langsung. Kecuali satu hari. Rasa-rasa bila dia senyum, nampak comel sikit. Hari gaji. Itu pun 11 pagi. Sungguh, itu pun 11 pagi. Tengah hari tu, muka dah habis masa semula dah muka. Sebab apa? Habis kena tolak. Komitmen tu bayar hutang, bayar tu dah tinggal sikit dah. Tu belum balik rumah lagi, hari gaji. Nanti orang rumah ajak tubik luar, makin luar. Macam-macam, anak minta itu, anak minta ini. Akhir sekali stres. Dan tuan-puan, kehidupan jadi tak seronok bila kita banyak hutang, dan sampai satu tahap mungkin kita akan fikir untuk mengorbankan nyawa kita sendiri. Benda ni real tuan-puan. Saya ayat tadi kan, saya kerja di Jabatan Kecemasan. Satu hari tu, ada seorang lelaki. Dibawa masuk Zoom ego. Lelaki Melayu Islam, umur lebih kurang 25-26 gitu. Dia masuk dalam keadaan separuh sedar. Dan pada waktu tu di leher dia, ada kesan jerutan tali. Dia baru sahaja lepas baru cuba gantung diri. Kita rawat dia, dia sedar. Kita tanya, bak buat gitu? Melayu Islam ni. Bak buat gitu? Dia sudah membuat satu kesilapan yang sangat besar. Dia berhutang dengan Alung. Tuan-puan, berhutang dengan Alung. Kalau kita berhutang dengan bank, tak bayar, bank buat apa? Bank telefon hari-hari. Betul tak? Bank atas surat. Penuh peti surat tu dengan surat ni. Tuan-puan rasa Alung dia telefon ke? Dia atas surat ke? Dah. Alung dia pergi kacau rumah, kacau family, kacau di tempat kerja. Kacau adik-beradik. Akhir sekali orang itu rasa sangat stres. Dia malu. Dia terbunuh diri. Nak selesaikan masalah. Itu baru satu kes. Banyak lagi kes lain. Hak saya tengok di hospital. Dah tu hak siapa ke kecemasan. Maksudnya dia tak berjaya nak bunuh diri lah. Kalau dia berjaya bunuh diri, dia tak siapa kecemasan. Dia tu pergi bilik mayat. Jadi tuan-puan, banyak berlaku kes-kes macam tu ni. Dan disebabkan oleh masalah hutang. Sebab tu saya kata tadi, kehidupan jadi tak seronok bila banyak hutang. Dia akan buatkan kita
Sampai satu tahap berfikir untuk mengakhiri kehidupan kita dengan tangan kita sendiri. Mudah-mudahan tak jadi begitulah tuan-tuan. Okey? Tuan-puan, kita dah bercakap benda paling penting bila nak membina kekayaan ni ialah tabungan. Tabungan yang paling penting apa dia? Yang pertama guru saya sebut, kita kena ada tabungan yang nama dia tabungan kecemasan. Kalau tuan-puan hak mari malam ni tak ada lagi tabungan kecemasan ni tuan-puan kena adakan tabungan kecemasan. Supaya bila ada tabungan kecemasan ni, berlaku apa-apa masalah tuan-puan tak perlu berhutang. Okey, tabungan kecemasan berapa banyak nak kena simpan? Sekitar lebih kurang 3 bulan gaji. Sekitar kurang lebih 3 bulan gaji. Kalau gaji 2,000. Jadi kena simpan berapa? 6,000. Okey. Kalau gaji 5,000, simpan lebih kurang 15,000. Dengan tujuan kalau berlaku apa-apa masalah tak payah dah kita nak berhutang. Bakal je hak daripada tabungan kecemasan ni. Itu hak penting. Okey tuan-puan, pertama kena ada tabungan kecemasan. Hak kedua, bila dah cukup tabungan kecemasan ni, kita pergi kepada apa? Kita pergi kepada tabungan selamat. Tabungan selamat ni nilai dia lebih kurang naik ke 12 bulan gaji. Okey, naik ke 12 bulan gaji. Ramai orang tahu tabungan ni penting. Tapi tuan-puan, Gubernur Bank Negara ayat apa? Gubernur Bank Negara ayat lebih kurang 2 tahun lepas. Dia ayat hampir separuh rakyat Malaysia tak ada tabungan walaupun 1,000 ya. Oh, ni Gubernur Bank Negara ni, bukan Dr. Lukman ayat, bukan. Gubernur Bank Negara ayat. Separuh rakyat Malaysia. Kenapa jadi gitu? Sebab kita tak tahu cara nak menabung. 1,000 yang lain ni banyak ke? Tak banyak 1,000. Lain ni, tahun ni. Jangan ayat 10 tahun lepas. Tahun ni, 1,000 tak banyak. 1,000 tu, lain ni kalau kita buat persiapan, contoh nak raya hari tu. 1,000 tu habis hari, sekejap je habis. Lain ni hujung minggu, kalau pergi healing, bawa family jalan. Mungkin 2 hari, 1 malam, habis. 1,000. Sebentar ya ni, 1,000 habis. 1,000 tak banyak tuan-tuan. Tapi sebab ramai orang tak tahu gana nak nabung. Gana nak nyimpan. Jadi guru saya ya, tuan-tuan. Perkara pertama bila nak nabung ni kita kena ada apa? Pertama, kita okey, masalah ramai orang ni tuan-tuan. Dia nak menabung dia buat gana dia boleh gaji. Dia akan menikah, nanti tunggu hujung bulan ada lebih dia nabung. Belanja dulu, hujung ada lebih nabung. Tapi masalahnya tak ada lebih hujung. Pergi bulan kedua pula, niat bagus dah, bismillah. Bismillah dulu. Hujung bulan ada lebih kita nabung. Sadaqallahul azim, tak ada juga. Last kali bulan ketiga gitu, tahun pertama, tahun kedua gitu juga. Tak jadi, tak nabung. Jadi guru saya kata, perkara pertama tuan-puan kita kena buat ialah dapat gaji, menabung dulu siap-siap. Boleh start, boleh 50 yas, boleh start dulu 50. Boleh 100 dulu. Tapi paling bagus at least 10% daripada gaji kita. Bila kita menabung, kita sedang buatkan diri kita jadi lebih kaya. Tapi kita belanja, kita tengok kaya ke orang lain. Okey, itu hak pertama. Hak kedua tuan-puan, tukar cara menabung. Kalau selama ni duk menabung pakai duit, menabung pakai duit ni tuan-puan, kita sendiri tahulah kan. Menabung 100 sebulan. Macam kes tadi tuan-puan, hak umur 30 lebih. Tangan kena potong. Umur 30 lebih. Kalau lah dia menabung 100 bulan, 1 tahun ada 1,200. 10 tahun ada berapa? Ada 12,000. Sepatutnya cukup ya 10,000 tu. Tapi tak ada apa-apa. Sebab ramai orang dia menabung guna duit tu cepat bocor. Kita sendiri pun gitu. Menabung 100. Boleh kena ada 900. Boleh ke 7 ada 700. Dah start mikir dah. Nak beli apa ada 700 ni. Lepas tu pula duit dalam online banking. Duk pecek-pecek tadi pun habis duit. Tahu gimana. Pecek-pecek habis duit. Jadi guru saya ayat tuan-puan kena tukar kepada benda lain susah sikit kita nak belanja. Paling mudah tuan-puan simpan apa? Simpan mah. Paling mudah. Saya ayat tadi kan contoh. Ada bawa 1 dinar. Saya nak tunjuk contoh. Ada bawa 1 dinar. Cuba. Kalau ada saya minjam tak? Ni loose item. Jari dah ada loose item gini. 1 dinar.
Tuan tengok, besar mana? Cek lah macam duit 10 sen. Tapi nilai dia berapa hari ni? 2,000. Saya ayatkan betul apa yang tadi. Kiri kanan tu apa, depan belakang orang kaya dia buat 2,000 gitu ya. Ini mujur minta sejuta, minta sedinar. Minta 10 dinar, buat tubik lah. Tuan-tuan, hak ni nilai di tangan saya macam duit 10 sen ni, 2,000 yen. Kalau lah tuan-puan ada 2,000 cash tangan kiri, ada 1 dinar tangan kanan, buh dalam wallet, buh dalam purse, buh dalam handbag. Pergi jalan merata raut. Pergi pula, pergi masuk market, pergi pasar. Tuan-puan rasa awak mana habis dulu? 2,000 ya tadi ke 1 dinar ni habis dulu? Apa sama jawapan? Memang gitulah kita tuan-puan. Kita lihat duit sebagai apa? Duit untuk dibelanjakan. Kita lihat gitu. Kita nampak gitu. Jadi akhir sekali, simpan pitih-pitih habis gitu. Jadi ni tuan-puan, antara cara tuan-puan nak pastikan tabungan kukuh, benda pertama kita kena ada tabungan. Tabungan untuk jangka masa panjang tuan-puan simpan dalam bentuk emas. Okey, saya kena pulai dulu. Takut terlupa nanti. Okey, terima kasih banyak. Okey tuan-puan, jadi benda hak tuan-puan kena baiki ialah pertama, dapat gaji, simpan dulu. Hak kedua, nabung dari bentuk. Hak tuan-puan susah nak belanjakan, antaranya emas ataupun aset-aset fizikal yang lain. Okey tuan-puan, sikit lagi saya nak beritahu tuan-puan. Banyak keajaiban akan berlaku. Malam ni kita fokus tuan-puan, saya tak boleh nak cerita banyak, saya fokus pada tabungan. Sebab nak kaya tuan-puan tahu dah, nak kaya memang kena menabung. Okey, dan banyak keajaiban akan berlaku dalam kehidupan kita bila kita mula menabung. Apa dia? Hak pertama tuan-puan, bila kita menabung, mindset kita akan jadi macam mindset orang-orang kaya. Orang-orang kaya tuan-puan dapat duit, dia akan simpan dulu sebahagian, hak lain boleh belanja. Sebab hak dia simpan tu lah, dia buat modal. Akhir sekali dia beli rumah, dia beli shop lot, dia beli ladang, dia beli kebun. Itu hak buatkan dia jadi lebih kaya. Okey. Hak kedua tuan-puan, apa akan berlaku? Yang kedua, kita akan jadi lebih semangat nak simpan dulu, nak menabung. Kita akan lebih semangat. Bila kita start menabung, kita akan jadi lebih semangat. Sebab bila kita start menabung, kita ada target. Ada orang yang menabung nak pergi haji. Ada orang yang menabung nak beli rumah. Orang yang muda, menabung nak nikah. Dia jadi semangat, nyimpan nak nikah. Tak makan tak apa. Nabung. Okey, jadi dia jadi lebih semangat. Hak ketiga, apa akan berlaku? Dia akan lebih berkira-kira nak belanja. Orang yang menabung, dia akan berkira-kira nak belanja. Macam tadilah, hak nak nikah ni, dia buat tabungan-tabungan, dia akan berkira-kira. Nak pergi, kalau nak pergi jalan saja-saja tak apa lah. Baik nabung. Kalau nak beli benda hak tak berfaedah, biar dulu lah, nabung dulu. Dia akan jadi berkira-kira nak nabung. Kemudian hak keempat, apa dia akan buat? Dia akan tak suka nak buat hutang. Orang yang menabung, dia tak suka nak buat hutang. Dia ada matlamat. Nak pergi haji. Nak beli rumah. Untuk mendidikan anak-anak. Dia akan tak suka buat tabungan. Sebab dia tahu, bila dia buat tabungan, dia akan mengurangkan peluang dia untuk menabung. Yelah gaji sebahagian nak kena bayar hutang. Paling mudah tuan-puan tengok kalau beli kereta baru lah. Beli kereta baru. Kalau beli kereta baru tuan-puan, paling kurang kita akan setiap bulan, kita akan habis 1,000 sebulan untuk kereta saja. Paling kurang. Paling kurang. Tapi doktor, saya beli kereta biasa lah. Bayar ni lah 700 kepeng. Itu orang bayar kepeng bulan-bulan. Kena ingat kereta tu ada servis dia lagi. Ada itu ini nak kena bayar kereta tu. Dan kereta kita tu setiap tahun dia ada harga bersih. Kita kena win dia. Sungguh. Kereta ada bersih tak tahu. Kereta ada bersih. Kereta biasa-biasa pun paling kurang. Bersih dia setiap tahun 1,000 ke 1,500 paling kurang. Kasut baru lagi. Nak make up dia lagi macam-macam lah. Tapi kalau tak make up pun, paling kurang hadiah birthday dia tu 1,000 ke 1,500. Berapa hadiah birthday dia? Bayar takaful, bayar rock-tag, bayar insurans. Itu hadiah birthday dia. Mahal dah hadiah 1,000 ke 1,500. Mahal. Kadang bini sendiri tak bagi hadiah gitu. Tuan-puan. Jadi dia akan takut, dia akan tak suka nak buat hutang. Hak kelima, apa akan berlaku? Dia akan jadi lebih kreatif cari duit. Yalah, orang nabung, nak pergi haji, nabung untuk nak nikah. Tak kisah buat kerja lebih sikit. Tak kisah buat extra time. Tak kisah. Sebab dia ada matlamat.
Jadi itu keajaiban yang akan berlaku dalam kehidupan kita. Jadi tuan-puan, pengalaman saya sendiri, saya nak share dengan tuan-puan. Alhamdulillah saya start kenal dengan guru saya Tuan Zulkifli Syafi'i waktu saya final year saya di medical school. Maksudnya tahun akhir pengajian. Jadi bila saya habis belajar nak masuk hijau, pesanan Tuan Zul pada waktu tu, dia sebutkan doktor, start hijau ni fokus 2 perkara dulu. Apa dia? Hak pertama, fokus menabung. Hak kedua, hidup di bawah paras kemampuan. Waktu tu tak payah apa dia, tapi follow ya dulu. Sebab guru kita ayat gitu, kita follow je lah. Jadi pertama menabung, hidup bawah paras kemampuan. Jadi saya dengan isteri dua-dua hijau doktor. Dua-dua hijau doktor di Johor Bahru. Alhamdulillah gaji okey lah. Capur dua-dua tu kurang lebih adalah dalam 9-10 ribu sebulan. Jadi tuan-puan, guru saya kata fokus menabung, hidup bawah paras kemampuan. Jadi kami hidup dengan satu gaji. Sebab apa? Hidup bawah paras kemampuan ni maksud dia apa tuan-puan? Kita ada gaji 5,000 contoh. Kita hidup macam orang gaji 3,000. Kita ada gaji 4,000. Hidup macam orang gaji 2,000. Baki buat apa? Nabung. Simpan. Jadi kami buat gitu lah. Jadi setiap bulan kami hidup dengan satu gaji. Gana nak hidup satu gaji pada waktu tu. Kami buat, kami duduk rumah flat di Johor Bahru. Kami duduk rumah flat. Kawan-kawan doktor orang lain duduk sewa rumah landed belakang. Kami duduk rumah flat. Tingkat 3. Lift tak ada. Ingat lagi pada waktu tu. Jadi duduk rumah flat ni tuan-puan. Kami doktor ni, doktor pelatih pula tu, pergi kerja sebelum subuh. Balik pukul 10, 11 malam. Setiap hari gitu. Jadi tuan-puan, duduk rumah flat, balik 10, 11 malam, nangis. Nangis duduk rumah flat, balik 10, 11 malam. Sebab apa? Tak ada parking. Sungguh tak ada parking. Penuh. Jadi kena parking ujung. Anak masa dah ada seorang. 2 orang macam anak. Jadi gendong lah anak naik rumah. Sebelum tu atau pengasuh. Pagi esoknya bangun awal pagi siap anak. Turun pergi parking jauh tu. Naik kereta jatuh rumah pengasuh dulu. Gitu kehidupan. Tapi tak apa sebab kita ada masalah. Hak kedua, kami pakai kereta second hand. Beli kereta second hand sebab tambah brutal. Beli kereta second hand. Kereta biasa-biasa je. Proto Saga. Pahala ni pakai lagi. Tuan-puan, ada orang tengok saya suami isteri pakai kereta biasa gitu. Dia kan saya dia gitu. Dia awak ni 2 orang ni doktor. Pakailah kereta molek sikit. Dia beri nasihat. Pakailah kereta molek sikit. Maksud dia, belilah kereta branded sikit. Sesuai dengan kerjaya lah. Konon-konon gitulah. Nasib baik saya tak cerita ke dia saya pakai kereta second hand. Kalau dia tahu saya pakai kereta second hand, rasa dia bambu saja. Gitulah orang. Dia nak beri nasihat ke orang lain. Jadi kami tak ada masalah. Sebab kami tahu apa hak kami nak capai. Cukup 2 tahun kerja tuan-puan. Kami diuji. Okey. Kami hidup dengan satu gaji. Satu gaji lagi fokus menabung. Dah start kumpul deposit. Beli rumah. Ada start dapat pendapatan lah daripada sewa. Cukup 2 tahun tuan-puan. Kami diuji dengan satu ujian hak besar untuk keluarga kecil kami. Saya dihantar ke Negeri Sembilan. Rumah saya diarahkan ke Pahang. Jadi pada waktu tu anak ada 2 orang dah. Anak wagan. Bicara kami memang tak boleh PJJ. Dengan anak lagi saya tak boleh. Saya balik kerja memang kena tengok anak. Jadi pada waktu tu bicara, wife saya bagi cadangan dia nak berhenti kerja. Dah molek-molek ada gaji bagus, 2 orang kerja, seorang nak berhenti. Dia bagi cadangan sebab orang meluluhkan tu saya. Jadi tuan-puan rasa mudah tu nak pergi kelulusan. Berat. Tapi alhamdulillah saya tak rasa berat. Sebab apa? Sebab kami dah biasa hidup satu gaji. Kami pun dah ada beberapa pendapatan daripada rumah-rumah kami beli sewa, dia pendapatan daripada bisnes. Jadi saya senang hati bagi cop lulus. Jadi isteri saya boleh berhenti awal. Kami pindah sama-sama pergi Seremban. Di Seremban pada waktu tu kami nak cari rumah. Jadi bila nak cari rumah tu, kita nak cari rumah landed lah. Dah beberapa tahun duduk rumah, tinggi lift tak ada, parking tak ada. Nak cari rumah landed.
Jadi cari rumah tu, kami ada satu niat pada waktu tu. Kami nak cari rumah dekat dengan masjid. Sebab kami nak environment yang bagus untuk anak-anak membesar. Jadi cari di Bandar Seremban tu, sampai satu kawasan tu, ejen bagi tahu, doktor, kalau doktor minat rumah ni, doktor nak, doktor kena lock cepat-cepat. Sebab apa? Sebab ramai orang lain nak. Dia gitu. Jadi kami, tak apalah, kita tengok dulu. Masuk rumah tu tengok, mula dari depan tengok rumah tu, biasa-biasa lah. Masuk dalam, masuk ke atas, okey lah. Dengan harga dia okey. Pergi sampai pintu belakang. Buka pintu belakang tu, tengok ada satu jalan kecil. Lepas tu tengok sebelah jalan kecil tu ada satu pagar. Tengok dalam pagar tu masjid. Jadi rumah tu sebelah masjid. Sebelah masjid, duduk dekat tengah bandar, dekat dengan hospital, kawasan perumahan Melayu. Memang datuk-datuk apa duduk situ juga. Patutlah ramai orang nak rumah tu. Jadi ejen bagi tahu, kalau nak rumah tu kena lock cepat-cepat. Kami baru hijau lebih kurang 2 tahun. Cash memang tak banyak tuan-tuan. Nak lock deposit lebih kurang 30,000. Jadi pada waktu tu apa kami buat? Kami tengok balik rupanya simpanan emas yang kami start simpan daripada awal hijau dulu. Rupanya ada banyak. Dan nilai dia dah naik. Lepas 2 tahun. Jadi kami guna tu untuk jadi, kami guna sebagai deposit rumah. Deposit beli rumah. Tapi pada waktu tu, guru saya ayat gini tuan-tuan. Kita nak jual emas ni tiga perkara sahaja. Pertama, bila dah capai tujuan. Hak kedua, kalau ada kecemasan. Hak ketiga, kalau kita nak tukar pada harta yang lebih menguntungkan. Ataupun bisnes yang lebih menguntungkan. Itu je jual. Jadi nak beli untuk rumah ni okeylah jual. Tapi tuan-puan, perangau ke simpan emas ni, dia saja nak jual emas. Itu hak berlaku pada saya, dok mikir. Tanya bini saya, nak jual ke? Nak jual ke emas ni? Rumah nak, tapi emas saya nak jual. Akhir sekali, buat ke apa-apa? Pergi pajak di arah ni, pos arah ni. Boleh duit daripada situ, alhamdulillah. Lock rumah tu, deposit. Emas yang duduk dalam arah ni, tuan-puan jangan main malu. Beratus. Sungguh. Ya, manggil semua. Bila nak tebuh aku, bila nak tebuh aku. Jadi pada waktu tu saya kerja keras sikit, kerja lebih sikit, boleh duit, tebuh emas tu. Alhamdulillah. Emas dapat, rumah dapat. Kalau duit ada cash, beli rumah habis lah. Boleh rumah je lah. Lepas tu tuan-puan, beberapa bulan duduk di rumah tu, masjid sebelah tu offer saya jadi imam. Dan dia bayar saya allowance, lebih kurang saya bayar rumah tu setiap bulan. Jadi seolah-olah rumah saya duduk tu, masjid tolong bayar. Jadi tuan-puan, itu di antara keajaiban-keajaiban yang berlaku dalam kehidupan saya bila saya mula menabung. Dan alhamdulillah banyak lagi keajaiban lain. Tapi cukup dulu lah, tu dulu lah. Okey tuan-puan, akhir sekali saya nak beritahu tuan-puan, tuan-puan cukup beruntung kenal dengan public goal sebab apa? Pertama, tuan-puan dapat ilmu. Simpan emas dengan public goal, tuan-puan dapat ilmu. Tuan-puan, tuan-puan ada ke dalam ni tak simpan emas lagi? Ada tak? Cuba kat tangan. Tak ada akak, maksudnya dah simpan belakang lah. Okey. Tuan-puan hak simpan emas dengan public goal, tuan-puan ada introducer, betul tak? Ada dealer. Jadi dealer tu, saya yakin dealer tu setiap minggu lah, paling kurang sekali seminggu dia akan ajak tuan-puan pergi kelas, betul tak? Ada je kelas. Kadang-kadang ada hak dealer dia rajin sikit, hari-hari dia ajak. Kelas. Okey tuan-puan, tapi itu untung duduk dalam dengan public goal. Kita tambah ilmu setiap masa. Kalau beli emas di kedai emas, boleh. Tapi lepas kita beli tu tak ada dah. Nak tunggu token telefon. Hello abang, minggu depan kita ada buat kelas. Tak ada. Dah beli emas habis kita lah. Boleh emas je lah. Ilmu tak ada dah. Tapi dengan public goal, tuan-puan dapat ilmu. Hak kedua, apa berlaku? Simpan emas dengan public goal, tuan-puan boleh simpan dengan cara sangat mudah. Kita ada account gap public goal. 100 riyal dah boleh simpan emas, betul tak? 100 riyal dah boleh simpan emas. Dah tuan-puan tak perlulah. Kalau tuan-puan terjaga tengah malam, tengok harga emas, comel harga emas malam ni. Nak beli on the spot pada waktu tu, pukul 3 pagi, boleh tak? Boleh. Kalau nak beli emas di kedai emas biasa, tuan-puan kena tunggu air kokok. Kena tunggu matahari terbit dulu. Lepas tu nak siap-siap dulu, mandi dulu. Hak puas, yelah nak jangok sikit. Make up sikit. Baru boleh tu beli emas. Dengan public tu tak payah. Dan loan ni ada auto debit. Tuan-puan boleh set tiap-tiap bulan nak simpan berapa. Dia akan auto menabung untuk tuan-puan. Dan tuan-puan akan jadi auto kaya.
Hak ketiga tuan-puan, dengan public goal tuan-puan akan dapat apa? Sambil-sambil simpan emas, tuan-puan boleh pilih untuk share dengan orang lain. Jadi dealer, share dengan orang lain dan tuan-puan dapat pendapatan. Dan kami sediakan peluang untuk tuan-puan yang dah jadi penyimpan emas di bawah Jihad dan 5G. Tuan-puan, kami sediakan peluang untuk bimbing tuan-puan. Tuan-puan bantu 1,000 penyimpan emas. Kita sediakan latihan untuk tuan-puan bantu 1,000 penyimpan emas. Kenapa bantu 1,000 penyimpan emas? Sebab bila tuan-puan bantu 1,000 penyimpan emas, paling kurang tuan-puan akan ada pendapatan setiap bulan sekitar dalam 5 ke 10 ribu setiap bulan. Kita sediakan latihan macam tu. Berapa lama masa nak ambil 1,000 ni? Sekitar dalam setahun ke 2 tahun. Ada dealer di bawah bimbingan saya sendiri, capai kurang daripada setahun dah ada 1,000 penyimpan emas. Dan income dia bukan 5 ke 10 ribu. Ni kali 10. Jadi tuan-puan, itu peluang yang kami sediakan di public goal. Nak dapat gini kerana kami sediakan latihan-latihan yang tuan-puan boleh hadir. Mari belajar, tuan-puan ada ilmu, tuan-puan tahu kerana nak ajar orang lain, kerana nak share dengan orang lain. Tuan-puan boleh tanya kepada dealer-dealer yang ajak tuan-puan mari ke sini, kerana cara nak jadi dealer, kerana cara nak hadir latihan, dan kerana cara nak dapat pendapatan passive income lebih kurang macam saya tunjukkan. InsyaAllah, saya yakin dan percaya tuan-puan, tuan-puan dari semasa ke semasa tuan-puan tambah ilmu, simpan emas dengan public goal, tabungan tuan-puan akan bertambah. Harta tuan-puan juga akan bertambah. Hutang tuan-puan akan berkurang satu persatu bila tuan-puan ada ilmu. Dan akhir sekali, dengan public goal insyaAllah, tuan-puan akan berjaya capai financial freedom dalam kehidupan tuan-puan. InsyaAllah, itu saya doakan untuk tuan-puan. Itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.